Usahawan dan pengasas produk kecantikan terkenal, Bonda Rosita Ibrahim baru-baru ini meluahkan penghargaan dan rasa kasih yang mendalam terhadap menantunya, Datin Shahida. Dalam satu hantaran menyentuh hati di media sosial, luahan tersebut bukan sahaja menggambarkan hubungan erat antara mereka berdua, malah turut menjadi contoh hubungan mertua dan menantu yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Bonda Rosita menyifatkan Datin Shahida sebagai wanita yang saya kasihi, beauty with brand, dan menegaskan bahawa beliau adalah pilihan terbaik sebagai menantu. Jika saya uzur nanti, saya pasti dia adalah menantu yang boleh menemani saya, tulisnya, menggambarkan kepercayaannya terhadap kepribadian dan keikhlasan Shahida. Menurut Bonda Rosita, sebagai seorang yang pernah menjadi menantu sendiri, beliau memahami perasaan getih dan cabaran yang dihadapi seseorang apabila masuk ke dalam keluarga suami. Disebabkan itu, beliau bertekad untuk menjadi mertua yang terbaik buat menantu-menantunya. Saya sangat membela hak menantu. Kerana saya tahu kelemahan anak-anak saya, luah beliau jujur. Datin Shahida dipuji sebagai wanita yang bijak, sabar, dan kuat, nilai-nilai yang menurut Bonda lebih berharga daripada kecantikan semata-mata. Menantu pilihan saya, Ida dan Fiza, ialah hadiah termahal yang saya beri pada anak lelaki kerana mereka sabar, bijak, kuat, itulah kecantikan mereka, katanya. Bonda Rosita turut menafikan sebarang dakwaan bahawa Shahida berkahwin demi harta. Malah, katanya, beliau sendiri pernah menyuruh Shahida mengambil wang kerana risau dengan Syukri, namun Shahida enggan. Ida bukan mata duitan, tegasnya. Hubungan erat antara dua keluarga ini juga terselah apabila Bonda menceritakan keakraban beliau dengan besannya, Ani, yang sering menunaikan ibadah umrah dan haji bersama-sama. Akhir sekali, Bonda Rosita menegaskan bahawa beliau dan keluarga tidak mencampuri urusan rumah tangga Syukri dan Ida, dan hanya mendoakan kebahagiaan anak-anak mereka. Hantaran tersebut mendapat pelbagai reaksi positif dari para pengikut, yang rata-rata tersentuh dengan keikhlasan dan kasih sayang yang ditonjolkan Bonda Rosita terhadap menantunya.